من آبائهم اللهم صل وسلم سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت ونوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة. الأثر على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله، الدعاء إلى الهدى، الدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله تعالى، رضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناديك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا أو نقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وحفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Huraian ringkas 20 sifat wajib satu persatu. Sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati dia. Wajib tiap-tiap orang mukallaf mengetahui secara tafsil 20 sifat. Yang kedua, sifat yang kedua. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4
nanti seterusnya sampai nombor 20 dia panggil susunan pada sebutan sahaja. Dia panggil at-tartibu fi dzikr, tertib pada sebut. Jadi nak sebut 20 sifat tu dia kena sebut yang pertama, yang kedua, itu dia panggil tertib pada sebutan. Tertib pada sebutan. Adapun sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala tidak ada dulu kemudian. Tak ada mula-mula. Jangan faham macam mana. Mula-mula Allah Ta'ala ada, lepas tu baru Allah Ta'ala sedia, lepas sedia baru Allah Ta'ala kekal, lepas tu baru Allah Ta'ala tu tak bersalah dengan segala yang baru. Jangan faham begitu. Jadi ulama susun bilangan 1, 2, 3 ni untuk pada sebutan saja, untuk nak mudah kita belajar. Kalau yang nak menghafal nak mudah, orang yang nak mengingat, nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, baqa, mukhalafatu. Ada pun segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala semua ada pada Allah Taala sedia kala lagi. Boleh faham? Tidak ada dulu, tak ada yang kemudian, tak ada yang nombor 1 lepas tu baru nombor 2, nombor 3. Tak ada. Ini ulama letak untuk nak memudahkan kita belajar. Dia panggil tertib pada sebutan. Nak sebut sekaligus wujud sampai kaunu mutakalliman tu tak boleh. Jadi dia kena sebut satu. Bila sebut satu-satu, yang sebut mula-mula dipanggil nombor 1. Lepas tu barulah sebutan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dia panggil tertib pada sebutan. Adapun semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala semua qadim. Semua qadim. Qadim dengan makna apa? Semua tak ada didahului oleh tiada. Ada sejak sedia kala lagi. Ada di zat Allah Ta'ala, dan itulah segala sifat Allah. Ataupun bahasa moden ni macam mana? Semua sifat-sifat Allah Ta'ala ni ada dengan serentak. Ada serentak. Bahasa kita ada serentak. Kalau ada dengan tidak serentak macam mana? Mula-mula Allah Ta'ala bersifat ada dulu, lepas tu baru qidam. Itu tak serentak dia panggil. Jadi serentak ni semua wujud sampai kaunu mutakalliman, semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala semua ada sedia. Sedia dengan makna qadim. Ada zat Allah Ta'ala, ada segala sifat kesempurnaan Allah. Jadi maksudnya serentak tu macam mana? Apabila Allah Ta'ala tu ada, bila Allah Ta'ala tu ada, semua sifat wajib juga ada. Semua sifat wajib juga ada serentak. Bila Allah Ta'ala tu Tuhan yang ada. Minggu lepas secara ringkas sifat wajib yang pertamanya wujud. Bahasa Melayu dia Allah Ta'ala tu ada. Sebab tu kalau dalam perbahasan dia sifat wujud ni dia panggil sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan dengan nafsu zat. Nafsiyah. Jadi dipanggil akan sifat wujud itu sifat nafsiyah. Kenapa nafsiyah? Kerana wujud itu membicarakan tentang diri zat tersendiri. Apa makna membicarakan tentang diri zat? Ada Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan ada. Jadi ada tu merujuk kepada diri Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tak dalam bahasa tauhid dia tak sebutlah diri Allah, zat Allah. Zat Allah Ta'ala, bila sebut kata Allah Ta'ala ada, maka tertumpu akan fikiran tu adanya zat Allah. Lepas tu janganlah nak pening-pening, lama tak boleh pening, ada zat Allah Ta'ala bagaimana. Ada pun cari biol. Jawapan dia biol lah. Tak jumpa. Bukan kita belajar hakikat kunhi zat Allah Ta'ala, bukan. Kita nak sampai kefarduan kewajipan kita mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala sifat kesempurnaan Allah. Itu pun kenal yang dimaksudkan di dalam ilmu tauhid dengan makna apa? Kita tahu dan kita meyakini, kita pegang dalam hati kita bahawa tentu Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu sahaja. Sudah pandai lagi lah. Habis. Okey. Jadi susunan ni, susunan 1, 2, 3, 4, 5 ni dia panggil tartib fi zikri, tartibun zikriyun. Untuk nak memudahkan kita ingat satu persatu, bahkan tak mungkin untuk nak menyebut ke semua 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala dengan sekali sebutan, tak boleh. Maka hasilnya sebutan satu persatu. Jadi ulama mensusun tertib mula-mula wujud, qidam, baqa, ataupun dia panggil tartibut ta'aqquli, susunan untuk menunjukkan kaitan satu sifat dengan sifat yang lain. Ta'aqqul, dia panggil susunan ta'aqquli. Okey. Yang kedua, sifat huraian sifat yang wajib. Yang kedua qidam. Yang kedua qidam dengan qaf. Qidamun tu apa? Yakni dalam bracket sedia ada. Qidam tu bahasa Melayu dia sedia ada, ataupun dash palam kata pengarang tidak ada permulaan. Qidam ni makna dia tidak ada permulaan. Kalau salin ke bahasa Melayu, qidamun bahasa Arab, bahasa Melayu dia sedia. Apa makna sedia? Sedia apa makna? Kena turutlah huraian ulama usuluddin. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Itu yang dibahaskan dalam bahasa sifat 20. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Lepas tu kata pengarang, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Jadi wajib di sini wajib pada akal lah. Wajib dari segi akal. Boleh faham wajib dari segi akal? Wajib bagi Allah Ta'ala dengan mana akal menetapkan, akal menghukumkan, tentu sungguh bagi Allah. Ataupun nak senang,
tak wajib tu buat nota kaki. Tentu sungguh. Tentu sungguh. Tu dia panggil hukum akal tu wajib pada akal. Tentu sungguh. Bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Tentu sungguh. Kan? Jadi dipanggil wajib pada akal bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Yakni qidam tu apa? Sedia ada ataupun tidak ada permulaan. Itu makna sedia ada. Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan sedia ada. Nah, sikit lagi dia tak ada terhubung dalam tu. Sedia ada dengan makna apa? Tidak ada permulaan. Apa yang tak ada permulaan? Zat Allah Ta'ala, segala sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada permulaan. Itu makna tidak. Sedia Allah Ta'ala. Maknanya zat Allah Ta'ala pun tak ada permulaan, dengan makna tak didahului oleh tiada. Itu makna sedia. Maknanya zat Allah Ta'ala ada sedia kala. Zat Allah Ta'ala tu ada, dia tu ada yang hak milik mutlak dia sedia kala, tak didahului oleh tiada. Ada pun lain daripada Allah Ta'ala. Nak mendekatkan faham pergi kepada makhluk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala didahului oleh tiada. Apa makna? Dulu kita tak ada, la ni kita ada, sekarang kita ada. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Sekalian alam ini dulunya tiada. Maknanya sebelum dia ada, dia melalui proses tak ada dulu. Itu makhluk. Jadi ada pun Allah Ta'ala ada sedia kala lagi, ada yang tidak ada permulaan. Kita ni ada permulaan. Lahir 16 hari bulan 9, lahir 2 Januari 1924. Itu ada kita punya permulaan. Itu makhluk. Adapun Allah Ta'ala qidam, sedia. Itulah Tuhan. Banyak tu kadar yang wajib dia, huraian ringkas dia. Wajib atas tiap-tiap orang mukalaf mengetahui secara terperincinya. Yang kedua, bahawa Allah Ta'ala itu tentu, dengan mana wajib, bukan wajib syarak tu, wajib pada akal. Tentu sungguh pada akal fikiran kita memutuskan tentu Allah Ta'ala itu sendiri. Boleh? Jangan faham wajib syarak pula. Wajib itu wajib pada akal. Akal menetapkan. Dan mustahil atasnya atas Allah. Ini ringkas, nama pun huraian ringkas. Dan mustahil atasnya atas Allah bersifat dengan hudus. Dengan hudus, bersifat dengan hudus. Hudus itu bahasa Arab. Salin ke bahasa Melayu, baru ada. Mustahil. Jadi mustahil di sini tak terima di akal. Akal tak boleh terima, akal tak memutuskan. Yang Allah Ta'ala itu hudus, yang Allah Ta'ala itu baru ada ni. Ada dia tu dulu tak ada, baru ada. Itu mustahil.
Akal menafikan, akal tolak, tak terima sama sekali. Jadi dipanggil mustahil pada akal yang nazari. Macam mana nak memastikan akal tu memutuskan Allah Ta'ala tu mustahil dia udus, mustahil Allah Ta'ala tu baru ada, maka akal kena tilik dengan dalil, cari nazar, tilik, fikir. Itu dia panggil mustahil pada akal yang nazari. Bersifat dengan hudus, yakni baru ada, ataupun kata Tuan Pengarang baru ada tu dengan makna apa? Ada permulaan. Ada permulaan. Zat Allah Ta'ala ada permulaan. Segala sifat kesempurnaan Allah ada permulaan. Itu mustahil bagi Allah. Itu akal tak boleh sama sekali. Akal tak menghukum seperti itu, tak berlaku sama sekali. Ma la yutasawwar fil aqli adam. Kita balik. Wujud akan adanya, ada permulaan. Itu mustahil. Jadi hukum akal memutuskan mustahil, akal menetapkan mustahil. Allah Ta'ala itu ada permulaan. Lepas tu Allah berfirman, kata pengarang, tengok ayat Quran, ambil daripada ayat Quran. Allah berfirman, dia ambil poin dia, huwal awwal wal akhir, al-ayata tamimul ayat ila akhir al-ayat. Sampai habis ayat itulah suratul Hadid. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, al-ayata, sampai habis ayat lah. Al-akhir, sempurnakan ayat itu. Jadinya firman Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal, dialah yang awal, dan dialah yang akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Suratul Hadid ayat 1, ayat 2, ayat 3. Wal awwal wal akhir, ayat 3. Itu dalil Quran tu. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dia yang awal, tak ada selain daripada dia, tak ada. Dia ada tu sedia ada. Bahkan tak ada yang serta dengan dia pun tak ada. Dia yang awal, tak ada. Lepas tu akhir tu dengan mana dia yang kekal, tak ada. Yang lain semua binasa. Itu ayat Quran. Habis. Lepas tu kata pengarang, jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, ni ringkaslah kadar fardu ain. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, maka dia bersifat dengan hudus. Senang je tengok. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qidam, kalau dia tak sedia, maka akal tu tentulah akan berkata apa? Sebaliknya lah. Lepas tu dia buat datang mustahil tu. Allah Ta'ala tu qidam, mustahil dia hudus. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tak qidam, maka jawapan dia Allah Ta'ala tu hudus, baharu. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada permulaan, maka Allah Ta'ala tu ada permulaan. Kalau
jika Allah Ta'ala tu baru ada, maka dia Allah Ta'ala tu memerlukan pencipta untuk menjadikan dia. Sebab tu Allah Ta'ala tu awalu, sebab tu Allah Ta'ala tu kidam. Kalau dia tak kidam, dia tu baru ada. Kidam ni makna dia sedia. Ada dia tu ada yang sedia. Tak ada permulaan. Kalau dia tak ada, dia tu bukan yang tidak ada permulaan, maka sudah tentu ada dia tu ada yang ada permulaan. Jadi bila ada permulaan, maka dia memerlukan pencipta untuk nak menjadikan dia. Siapa yang nak jadikan Allah? Maka perkara itu mustahil. Perkara itu mustahil. Akal kita tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala tu berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Sedangkan makna Tuhan tu maha sempurna. Jadi ia mustahil kerana Allah Ta'ala akan membawa kepada daur. Itu nombor satu tu. Akan membawa kepada daur tu dia panggil berpusing-pusing, lalu kembali kepada asal. Pusing. Tuhan ni jadikan Tuhan, Tuhan jadikan Tuhan ni. Sedangkan kita dah beriman di awal lagi yang nama Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tak sedia, dia akan membawa kepada ada yang menjadikan dia. Namun dia Tuhan, mula-mula dia yang jadikan semua, tiba-tiba ada pula yang jadikan dia. Jadi Tuhan yang kita istighfar kata Allah Ta'ala tu dijadikan oleh yang lagi power daripada dia. Tuhan juga tu mustahil jadi bikin macam tu. Sedangkan setiap yang lain daripada Allah Ta'ala yang jadikan. Sebab tu kita wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala tu sedia. Jadi nanti dia akan jadi macam tu, berpusing. Jadi nak ada Tuhan tu pun Allah Ta'ala jadikan. Tuhan tu pula jadikan Allah Ta'ala. Macam mana tu? Akal tak diterima, itu mustahil. Maka tentulah kita meyakini bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan yang bersifat dengan qidam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membawa kepada tasalsul. Itu kalau ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, membawa kepada daur. Tapi kalau banyak Allah Ta'ala ada yang menjadikan Allah. Lepas tu yang menjadikan Allah Ta'ala tu ada pula yang menjadikan umat. Habis jen. Dia panggil tasalsul, bersalah-silah. Maknanya Tuhan pun ada keturunan. Sedangkan kita meyakini lam yalid wa lam yulad. Jadi panggil tasalsul, bersambung-sambung, terus menerus tanpa kesudahan. Akhirnya tak ada kesudahan. Itu mustahil. Itu perkara mustahil bagi Allah Ta'ala.
Boleh. Allahu Akbar ya Karim. Jadi dia punya perincian sikit macam ni lah. Dalil Allah Ta'ala tu tidak baharu. Tak didahului. Dalil Allah Ta'ala tu tidak didahului oleh tiada. Dengan cara macam mana? Kita fikir. Ayat Quran tadi dah bagi dah, tapi tak boleh jam kat situ lah. Ayat Quran tu beriman wa huwa asdaqul qailin dalam Quran. Jadi kita fikir, jikalau Tuhan tidak tentu kidamnya, sedia dia tu, nescaya tentu ia baru. Dia macam tu kaedah. Kalau dia tak sedia, dia baru. Bahasa mudah tu. Dan makna baru itu barang yang ada permulaan bagi ada. Baru tu dengan makna apa? Barang yang ada permulaan bagi ada. Jadi dia nak ada tu, dia ada permulaan. Dengan makna sebelum dia ada tu dia tiada. Itu benda baru. Dan jikalau Tuhan kita baru, kalau Tuhan kita tu baru dengan makna apa? Didahului oleh tiada, tentu ada yang membaharu, tentu ada yang membaharukan dia, tentu ada yang mengadakan dia. Kalau Tuhan tu baru, tentulah ada yang membaharukan dia. Dalam kata lain, tentu ada yang mengadakan dia, menjadikan dia. Makanya dah Tuhan tu pun ada yang menjadikan, maka yang menjadikan dia tu pun baru juga. Dia akan jadi macam tu. Pasal apa? Nama dia Tuhan, dia yang menjadikan segala-galanya. Jadi akal kita akan jadi semak tau. Macam mana? Jadi yang menjadikan akan Tuhan itu pun akan baru juga. Akan otak, akan kira baru juga. Pasal Tuhan menciptakan segala-galanya. Kalau dia tak bersifat dengan kita, bermakna dia dulu tak ada. Maka dia nak ada tu, dia kena ada yang mengadakan dia. Makanya yang mengadakan dia itu pun jadi kena jadi baru juga. Dengan makna dia tu nak ada, Allah Ta'ala kena adakan dia dulu, baru dia boleh adakan Allah. Sebab tu orang tak okey nak belajar tauhid ni. Kalau Allah Ta'ala tak sedia, kita meyakini bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan kejam. Selesai. Cumanya cara berfikir. Bahkan yang menjadikan dia tu pun tak boleh nak dikatakan sendiri. Tak boleh. Itu dia. Pasal nanti kalau Tuhan tu berkehendak kepada yang menjadikan dia, yang jadikan Tuhan tu pun kena panggil Tuhan juga. Nampak? Mana mungkin dia jadi Tuhan. Yang ni Tuhan ni, yang kita nak beriman ni Tuhan. Tiba-tiba kalau kita tak mengakui bahawa Tuhan itu sedia,
Dia akan pergi kepada Tuhan itu sendiri berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Lepas tu yang menjadi akan dia itu mesti kena panggil Tuhan juga. Dah dia tu Tuhan. Tak jadi esa lah. Sedangkan qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Zat yang esa, segala sifat dia pun esa. Jadi akhir sekali dia punya calculation dia macam mana? Kalau Allah Ta'ala tu tak sedia, kalau so cergas sikit letak, kalau jadi dia akan membawa kepada dua Tuhan tu pun baru, yang menjadikan Tuhan tu pun baru, sama-sama baru. Dengan mana? Sama-sama didahului oleh tiada. Itu perkara mustahil yang dinamakan tu Tuhan. Sama-sama berkehendak kepada siapa yang menjadikan dia, apa yang menjadikan dia. Tuhan pun berkehendak kepada yang menjadikan dia, yang menjadikan Tuhan tu pun berkehendak kepada Tuhan menjadikan dia. Sudah jam. Jadi itu yang dia panggilkan berpusing. Itu mustahil. Itu mustahil. Berkeliling ataupun bergilir. Mula-mula kau jadikan aku, lepas tu aku jadikan kau. Itu dia. Jadi hukum ni pada Tuhan batilun, tak sah, batal. Pasal batal konsep yang pertama ni, kedua-dua Tuhan umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama, dan tiada nisbah, dialah yang kena jadi. Dia menjadikan dan dia pun menjadikan. Ini masalah. Okey. Itu perincian ni kena belajar waktu yang bagi Ahad dengan Imam Muslim itu. Ni nak ajar fardu ain ni, kadar wajib dia. Tentu Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sedia ataupun dipanggil qidam. Habis. Yang ketiga, baqa. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati dia bahawa tentu Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa'un. Baqa' yakni baqa' tu kekal. Kekal. Bahasa Melayu dia kekal. Yakni tidak ada pengakhiran. Allah Ta'ala kekal. Lepas tu alam barzakh tu dengan alam baqa', alam yang tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Kekal. Maknanya dah masuk dalam tanah, dalam kubur, kekal. Tak balik dah ke bumi. Kekal sampai kiamat, sampai titian sirat, sampai imam masuk syurga ataupun masuk neraka. Itu dia yang kekal. Adapun dunia ni tak kekal. Kejap lagi ke, esok lusa tolak tubin ke, malam ni ke, kejap lagi ke, ikut kehendak ketentuan Allah Ta'ala, kita pun meninggalkan dunia.
Dunia tak kekal, akhirat kekal. Okey, itu pasal lafaz kalimah baqa tu. Dalam perbahasan sifat 20 ni, Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan baqa. Baqa tu kekal, yakni tidak ada pengakhiran, tidak ada kesudahan. Zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala kekal, baqa. Jadi kata pengarang, tengok orang yang dia sikit, wajib bagi Allah bersifat dengan baqa. Wajib ni dengan mata akal menghukumkan tentu sungguh. Itu wajib bagi Allah. Akan menetapkan tentu sungguh Allah Ta'ala tu kekal. Boleh. Jadi kalau rasa pening wajib bagi Allah ni, wajib sembahyang 5 waktu ke apa? Bukan. Ni bukan wajib syarak. Ni wajib pada akal. Dengan makna apa? Buat sikit nota kaki tu wajib di sini, yakni tentu sungguh. Tentu sungguh. Tak boleh nak nafi sama sekali. Tentu sungguh. Bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, yakni kekal. Tidak ada pengakhiran. Tak ada. Tak ada. Kekal zat Allah Ta'ala. Ada berlain daripada Allah Ta'ala semua binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa. Dan yang kekalnya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang kekalnya. Yang lain semua binasa, fana. Dan mustahil, kata pengarang, dan mustahil atasnya, atas Allah, maknanya akal tak boleh terima sama sekali, tak berlaku sama sekali perkara ni, perkara mustahil ni. Atas Allah Ta'ala bersifat dengan adam, bersifat dengan adam, lawan baqa tu binasa lah. Atau fana binasa. Ataupun kalau dalam hidayah tasbihan dipanggil turubul adam, didatangi oleh tiada. Didatangi oleh tiada, binasa ataupun ada pun akhirat. Itu mustahil bagi Allah, tak berlaku sama sekali. Itu perkara mustahil. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala firman, wal awwal wal akhir. Dia ada ayat yang sama. Yang tadi wal awwal, lepas tu Allah Ta'ala firman wal akhir. Dia yang akhir. Itu ayat Quran. Allah Ta'ala kekal, tak ada pengakhiran. Lepas tu, jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baqa, fikirlah sikit. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan baqa, dengan kekal, bahasa Melayu dia kekal lah, maka dia Allah Ta'ala tu binasa. Kalau dia tak kekal, binasa. Kekal lawan dia binasa. Senang aja. Kalau dia tak kekal, sudah tentu dia binasa. Lepas tu binasa Allah Ta'ala tu, ia mustahil. Itu perkara tak boleh terima sama sekali. Mustahil pada akal atas Allah Ta'ala, kerana ia adalah sifat kekurangan.
Pasal binasa itu adalah satu sifat sifat kurang, tak layak nak ada pada yang nama Tuhan. Binasa itu adalah kekurangan. Mustahil atas Allah Ta'ala itu ada kekurangan. Mustahil. Dan Maha Suci Allah Ta'ala dari sebarang kekurangan. Maha Suci Allah Ta'ala dari apa jua kekurangan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu uraian ringkas dia. Mustahil. Habis. Lepas tu yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Bahasa Melayu dia apa? Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi wujud sifat nafsiyah dipanggil akan dia sifat nafsiyah. Lepas tu start daripada kidam, baqa, mukhalafatuhu, nanti akan datang qiyamu binafsi wa daniyah. 5 sifat yang selepas daripada wujud tu dipanggil akan dia sifat salbiyah. Ini sifat salbiyah ni. Sifat kidam, baqa, mukhalafatuhu, nanti akan datang qiyamu binafsi wa daniyah. 5 sifat ni dipanggil akan dia, digelar akan dia sifat salbiyah. Salbiyah tu apa makna? Salbiyah tu menafikan yang tak layak, yang tak patut bagi zat Allah dan segala sifat Allah. Kan? Apa yang dinafikan? Makna dia, makna qidam, makna baqa, makna mukhalafah, makna qiyamu binafsi, makna dia. Sebab tu kalau kita tengok qidam, salian bahasa Melayu sedia. Makna dia apa sedia? Tak ada awal, tak ada permulaan. Jadinya sifat salbiyah ni bermula daripada qidam sampai wadaniyah. Makna dia menafikan barang yang tak patut, tak layak bagi Allah Ta'ala. Nampak? Apa yang tak patut, tak layak bagi Allah. Yang dengan kita belajar sifat salbiyah ni, kita menolak perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Sedia maknanya tidak ada awal, tidak ada awal, tidak ada permulaan, tidak ada awal. Awal tu dinafikan, awal tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi bila kita belajar sifat salbiyah, kita menafikan adanya permulaan bagi Allah, adanya awal bagi zat Allah. Itu kita belajar sifat qidam. Orang Melayu pun cakap juga macam ni. Sifat salbiyah ni, contoh dia, kau ni ada papa kedana lah. Papa tahu papa? Papa tahu papa? Apa makna papa? Papa makna apa papa? Takkan tak tahu papa apa. Papa ni miskin, tak ada harta. Papa kedana. Bukan papa tu papa pantai tu. Itu papa. Ni papa kedana. Kalau tak faham lagi, botak. Botak tu apa mana? Takkan botak pun tak tahu mana. Boleh pasal sini nak tanya, abang saya ni botak apa? Tak ada gambut. Gambut tu dinafikan dengan sebut botak. Dia salbiyah tu. Bila sebut botak, kita menafikan apa? Kita menidakkan yang dia tu ada rambut.
rambut pada dia tu yang kita nafikan. Ni Sandia dia panggil. Kau ni mandul. Apa makna mandul? Tak ada anak. Anak begitu nafikan bagi dia. Kau ni tak ada anak. Tapi dia panggil mandul. Sedia makna apa? Tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Tak ada awal, tak ada permulaan. Sedia. Jadi awal dan permulaan itulah dinafikan bagi Allah. Nah, bila kita sebut Allah Ta'ala tidak, maka segera masuk dalam keimanan kita Allah Ta'ala, kita menafikan permulaan dan ada permulaan dan awal bagi Allah Ta'ala. Itu makna sifat Sandia. Baqa, bahasa Melayu dia kekal. Apa makna kekal? Kita menafikan adanya akhir dan kesudahan bagi Allah Ta'ala. Ada dan kesudahan dan pengakhiran bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Barulah bersih akidah. Tak ada bagi Allah Ta'ala akhir dan kesudahan. Bila kita sebut Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan baqa. Mukhalafatu lil awadis akan datang. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Apa makna? Tak sama, tak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Serupa, sama itu dinafikan. Kita bersihkan dari akidah pegangan kita. Kita bersihkan. Tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Tak ada yang serupa Allah Ta'ala. Tak ada. Maha suci Allah Ta'ala. Nanti kita belajar akan datang mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. إهدنا الصراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terus mayang.